Kita akan dipersoalkan satu demi satu sepanjang kita berkhidmat di sini. Saya menuntut keringat tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama saya bagi memastikan seluruh rakyat negeri Melaka 1 juta, rakyat negeri Melaka 1 juta, pengguna negeri Melaka 1 juta penduduk seluruh negeri Melaka ini mendapat manfaat daripada KPDN. Itu yang penting. Sebab kalaulah kita berada di sini dalam keadaan kita tidak memberi manfaat kepada rakyat, sia-sia tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, selalu saya sebut, untuk berada di KPDN ini adalah tuan-tuan semua adalah dipilih. Tuan-tuan semua dipilih untuk berada di sini. Betul atau tidak? Ini tuan-tuan dipilih untuk berkhidmat kepada rakyat, untuk beri manfaat kepada rakyat melalui KPDN. Siapa di sini berani bangun angkat tangan? Beritahu saya ni di KPDN ni besok bila saya mati, saya tidak akan dipersoalkan oleh Tuhan. Tak tahu. Kita akan dipersoalkan satu demi satu sepanjang kita berkhidmat di sini. Kalau tak percaya, tuan-tuan matilah dulu. Itu beritahu saya. Saya tak berani kerja lagi. Betul. KPDN ini satu agensi yang orang yang duduk di sini dia kena ada roh. Itu saya bisa. Mudah saja. KPDN ini satu jabatan yang dia nak ada orang yang pegawai ataupun staff yang nak bekerja di sini, dia kena ada roh. Dia tidak boleh ada jasad saja. Sebab hari ini kita nak berhadapan dengan masyarakat. Kita memastikan, KPDN ini memastikan bekalan cukup kepada rakyat. Rakyat dapat makan. Bukan sekadar rakyat dapat makan, malah makanan yang rakyat dapat itu adalah berkualiti. Yang ini dipastikan oleh siapa? Oleh KPDN, oleh penguatkuasa.